Pada 24 Mac yang lalu, bertempat di tapak pimpinan, Sekolah Kebangsaan Taman Tasik Jaya telah mengadakan majlis perasmian peti aduan murid dan program pemimpin cilik untuk sesi 2025. Pegawai Perhubungan Sekolah iaitu Korporal Idlan bin Hassan telah merasmikan program kita pada hari itu. Antara unit yang terlibat ialah pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pemimpin gerakan sebaya, ketua dan penolong kelas. Program ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan dan semangat kepada murid yang berjawatan supaya melakukan tugas yang diamanahkan oleh pihak sekolah dengan dedikasi dan penuh bertanggungjawab. Baiklah, itu sahaja laporan daripada saya untuk program kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.